Danau Toba, sebuah tasik legenda yang menyimpan banyak kisah sejarah dan tempat-tempat menarik jarang-jarang kita dengar. Video kali ni, aku nak bawa korang travel ke Danau Toba, Indonesia. Masa kita orang plan nak pergi ke Medan, aku tak sangka jarak perjalanan menaiki flight ke Kuala Namu Airport hanyalah 1 jam dari KLIA. Mau ke mana, Mas? Kita ke Pulau Samosir. Berapa jam tu? Kira 3 jam tu perjalanan. Kira dari bandara ke sana 3 jam. 3 jam. Tiket flight pun murah. Waktu kita orang beli, dapat harga RM215 untuk pergi dan balik. Flight waktu ni pagi sebab perjalanan dari bandara ke Pulau Samosir ambil masa dalam 3 ke 5 jam bergantung pada trafik waktu tu. Travel kali ni kita orang pilih Johannesburg sebab sepanjang perjalanan kita orang di Medan, Danau Toba, Samosir, Berastagi dan ke Medan semula dah diuruskan siap-siap. Harga pakej sangat-sangat berbaloi. Sampai di JT Parapat, 4 jam jugalah kena sidai. Jam 8 malam baru kita orang dapat naik feri untuk ke Pulau Samosir. Perjalanan menaiki feri pula lebih kurang 1 jam untuk sampai. Turun je feri, supir kami terus bawa ke Samosir Cottage Resort untuk kita orang bermalam sebelum ke next location esok pagi. Resort ni antara yang recommended sebab luas, selesa dan yang paling penting, harga sangatlah murah. Sebelum gerak ke Panorama Tele, kita orang breakfast dulu sambil layan view Lake Toba. Sepanjang perjalanan, korang boleh saksikan keindahan alam Lake Toba dan beberapa tarikan lokal seperti Jambatan Tano Ponggol. Sekitar 40 minit perjalanan, kita orang pun sampai di Panorama Tele Caldera Toba Geopark. Tiket masuk hanyalah RM20,000 seorang. Antara tarikan di sini, korang boleh berjalan di atas Sky Bridge dan melihat keindahan alam semula jadi Danau Toba dari sudut lebih tinggi. Memang cantik dan sangat-sangat memukau. Sekarang kita dekat Menara Tele. Dekat sini kita boleh tengok straight dekat situ is si Bea-Bea. Dia macam ala Jesus Rio di Rio apa? Di Daniel Rio entahlah. And tu, and then belakang sana is the Bukit Holbong yang Bukit Teletubbies tu. And dekat sana is the Ephrata Waterfall. Kalau nak mandi-mandi kat sana. So kita boleh tengok semua 360 view here. Next, kita orang pergi ke sebuah lokasi air terjun yang diberi nama Air Terjun Ephrata yang terletak di Kacamatan. Waktu kami pergi adalah pada bulan Julai, tengah musim panas, jadi terdapat beberapa kawasan yang mengalami kebakaran. View masa kita orang datang tak berapa nak cantik sebab kabus asap memang sangat tebal, so kita orang singgah kejap je. Main attraction untuk hari ini, kita orang teruskan perjalanan ke Plaza Alaman untuk melihat sebuah patung besar yang menghiasi landscape Danau Toba. Plaza Alaman terletak betul-betul di atas puncak Bukit Sebea-Bea pada ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Fakta paling menarik guys, patung Yesus Danau Toba berketinggian 61 meter adalah yang tertinggi berbanding patung Christ the Redeemer di Rio de Janeiro dengan ketinggian 38 meter. Dekat Plaza Alaman juga, korang boleh menikmati keindahan view Lake Toba, sebuah tasik gunung berapi yang terbesar di dunia serta ia diiktiraf sebagai UNESCO Global Geopark.
Kalau dah sampai Danau Toba, aktiviti wajib korang kena masuk dalam bucket list adalah datang dan nikmati view tanah Danau Toba di Bukit Holbung. Antara nama lain yang sering disebut-sebut oleh warga lokal ialah Teletubbies Hill. Untuk masuk, korang akan dikenakan charge sebanyak RM5,000 saja. Korang perlu berjalan kaki lebih kurang 200 meter untuk sampai ke tengah-tengah viewpoints Teletubbies Hill. Bila dah sampai dekat tengah-tengah Teletubbies Hill, serius guys, view tasik paling luar biasa pernah aku tengok. Tersangatlah besar dan luas macam lautan. Terletak di Pulau Samosir, Bukit Holbung menyajikan view Danau Toba 360 darjah, bentuk muka bumi yang beralun hijau tanpa pokok tinggi menjadikan ia sebagai sebuah lokasi viewpoints paling epik untuk korang. Di belah petang, settle je layan view di Teletubbies Hill, kita orang singgah sekejap di Kampung Ulus Utaraja untuk melihat budaya suku kaum Batak. Kalau korang bernasib baik, korang boleh tengok sendiri proses tenunan tradisional yang dilakukan di depan rumah mereka sendiri. Menurut supir kami, kaum Batak di sini merupakan kaum Batak autentik yang telah mendiami Danau Toba berkurun-kurun lalu. Kini, rumah adat Batak dijadikan antara tarikan pelancongan di Danau Toba. Keesokan paginya, sebelum kita orang ke sebuah pekan yang terletak di pergunungan tinggi, kita orang singgah lagi ke sebuah perkampungan suku kaum Batak yang berdekatan dengan Samosir Cottage Resort. Huta Sialagan, sebuah kampung adat Batak Toba yang penuh dengan kisah sejarah. Di tengah-tengah perkampungan, korang akan jumpa balai raja yang mempunyai kerusi pengadilan dan meja eksekusi, tempat hukuman bagi yang melanggar adat. Kampung ini sememangnya terkenal dengan adat yang penuh dengan disiplin dan undang-undang, termasuk hukuman bagi pencuri atau pelanggar adat. Di luar kawasan Kampung Batak, ada gerai-gerai yang menjual barangan kraftangan untuk korang jadikan souvenir. Dari Pulau Samosir, kita orang kena naik feri lagi sekali untuk ke Desa Pengambatan, kawasan pekan yang terletak di atas pegunungan tinggi.
Sampai pun guys di Lockenbahn Resort, sebuah resort yang terletak di atas kawasan pegunungan Danau Toba. Settle je unpack barang, kita orang bersiar-siar di sekitar Lockenbahn. Antara tarikan yang ada termasuklah mini zoo, taman bunga, windmill, deck viewpoints dan kafe. Paling best bagi aku, korang boleh chill-chill dekat kafe sambil melihat view Lake Toba di ketinggian 1,500 meter dari paras air laut. Tinggi kan? Supir kami cakap, kalau dah sampai dekat desa Pengambatan, korang wajib untuk datang ke air terjun Sepiso-Piso. Kita berada di pintu masuk Sepiso. Awal pagi jugalah kami sampai dekat air terjun ni, sekitar jam 9 pagi sebab kalau lewat, kawasan sekitar akan dipenuhi dengan pengunjung. Korang bukan saja boleh tengok air terjun dari deck viewpoint di kawasan pintu masuk utama tadi, korang boleh juga trekking ke bawah untuk saksikan air terjun Sepiso-Piso dengan lebih dekat. Kalau korang plan nak turun, aku sarankan korang pakailah kasut sebab laluan denai kecil agak berbatu dan licin. Bila dah sampai, memang cantik view air terjun Sepiso-Piso. Macam aku cakap, kalau korang datang awal, tak ramai pengunjung yang ada, so korang boleh bergambar puas-puas. Capek. Mana Ash? Okey. Sudah keluar webinar dah. Dia keluar dia punya secret weapon. Ha? Sekarang ni kami berada di sebelah Gunung Sinabung, Cafe Seruni. So kita makan kat sini. Lepas tu kita ke Beras Tagi. Tarikan utama kafe ni adalah terdapat taman bunga lavender yang korang boleh bergambar di tengah-tengah taman tersebut dan juga korang boleh makan sambil layan view Gunung Sinabung. Aku tengok kawan-kawan aku yang pergi Medan sebelum ni, tak sah kalau diorang tak datang ke Cafe Seruni. Patutlah ramai yang datang ke Cafe Seruni. Cafe memang vibes, estetik, view pun cantik dan yang paling penting, harga makanan memang murah dan berpatutan.
Dalam perjalanan ke Brastagi, kita orang berhenti jap nak tengok view Gunung Sinabung dengan lebih jelas. Pada tahun 2010, Gunung Sinabung pernah meletus selepas lebih 400 tahun tak aktif. Untuk pengetahuan korang, Gunung Sinabung merupakan gunung berapi aktif yang berketinggian 2,460 meter dari aras laut. Setelah hampir 7 jam perjalanan dari sepiso-piso, kami pun sampai di Kalang Ulu Hotel yang terletak di Brastagi. Jujur aku cakap, aku suka gila ambience hotel ni sebab kaya dengan tumbuhan hijau dan terdapat gabungan elemen Jepun dan Bali. Unik kan? Bilik, korang tak payah risau. Memang cantik, selesa dan harga sememangnya murah. Kalau korang plan untuk ke Brastagi, aku sangat recommend untuk korang stay bermalam di Kalang Ulu Hotel. First activity di Brastagi, kita orang plan untuk pergi ke Pariban Hot Spring. Sepanjang perjalanan, korang boleh nampak view Gunung Sibayak yang masih aktif dan uniknya, hot spring yang kami nak pergi ni, lokasinya memang betul-betul terletak di bawah kaki Gunung Sibayak. Banyak jugalah jenis resort yang ada dalam Pariban Hot Spring. Kalau korang plan nak bermalam dekat sini pun boleh. Harga pun mestilah berbeza mengikut jenis resort yang ada kan? Sama juga untuk kolam air panas. Ada yang sejuk, suam-suam dan yang paling panas. Fasiliti pun lengkap, ada ATV, restoran dan kafe yang menghadap Gunung Sibayak. Sepanjang aku dekat dalam ni, memang bau macam kentut memanjang hasil daripada gas sulfur yang dilepaskan oleh Gunung Berapi Sibayak. Hai. Ini ayam viral. Viral, lagi viral di Medan. No. Di Brastagi. Kalau tahu. Ayo, kita tengok bagaimana mie ayam itu. Adakah ada ayam atau ada mie? Atau kedua-duanya? Mungkin ada soto. Kalau korang dah sampai Brastagi, korang wajib cuba untuk makan mie ayam luba viral. Benda pun viral. Memang ramailah cerita dia kan. Dapat je tempat duduk, kita orang terus order dan makanan pun cepat je sampai. Kita orang pakat masing-masing order menu yang recommended. Surprisingly, harga setiap mangkuk tak lebih RM10 pun. Oh, sedap. Nasi Indomie. Ini yang gera. Kemudian, kita orang proceed untuk pergi ke Brastagi Pasar Buah. Sekarang kita berada di Brastagi. Ya. Pasar buah. Jom, kita tengok Di mana pasar ini menjual buah-buah. Kalau korang plan nak datang, kena datang sebelum pukul 6 petang sebab waktu operasi hanyalah dari jam 7 pagi sehingga 6 petang sahaja. Macam-macam jenis buah tempatan korang boleh jumpa dan yang bestnya, harga memang murah. Macam ni dalam dia? Dalam dia macam mana?
Macam melon. Rasa dah. Biasa makan. Dia dah tak timun. Belum ada yang matang abang. Timun tapi kau makan yang air lah macam Memang. para peniaga pun peramah dan rajin nak melayan customer macam korang. Pahit. Avocado guys, avocado. Dia orang tipu. Hari ke-6 dalam perjalanan dari Berastagi ke Medan, kita orang singgah ke kolam abadi yang terletak di Bukit Lawang. Menuju kolam abadi. Nanti kita swimming di situ sambil bersuap foto, sambil buat video yang menarik di kolam abadi. Yang keren. Ya, yang keren. Kalau dari Medan, ambil masa 2 hingga 3 jam untuk sampai. Air kolam abadi sangatlah jernih dengan warna biru kehijauan kerana sumbernya datang terus dari mata air semula jadi di kawasan pergunungan. Abang guide kita orang cakap, ia dinamakan abadi kerana air sungai ni mengalir sepanjang tahun dan tak pernah kering walaupun ketika musim kemarau. Ada 2 pilihan aktiviti yang korang boleh buat dekat kolam abadi iaitu first, hanya bermandi-mandi di sekitar kawasan yang ditetapkan. Second, korang boleh buat water tubing tapi akan ambil masa hampir 2 jam dan harga sememangnya akan lebih mahal. Aku sarankan untuk korang sentiasa pakai life vest sebab ada beberapa kawasan kolam abadi yang memang betul-betul dalam. Air dia punyalah jernih. Waktu aku menyelam tu memang nampak dengan jelas kawasan dasar sungai. Selain aktiviti bermandi-manda, korang juga boleh buat water tubing. Tapi dekat tempat kami ni, korang boleh buat pendek je lah. Kalau betul-betul nak experience, korang kena bayar package yang lebih mahal dan tempat dia lebih jauh daripada kawasan kami mandi ni. Korang tengoklah tu, ini antara spot yang memang sangat dalam. Waktu kita orang pergi memang awal pagi juga, sekitar jam 9 macam tu. Masa nak balik, ramai gila pelancong yang baru sampai dari Medan. Mesti boleh, mesti boleh. Sampai je di kota Medan, sebelum kita orang pulang ke Malaysia esok, kita orang jalan-jalan di sekitar bandar dan antara tempat menarik yang aku boleh recommend untuk korang datang melawat ialah Istana Maimun. Lambang kegemilangan Kesultanan Delhi, istana ini dibina pada tahun 1888 dan siap pada 1891 semasa pemerintahan Sultan Ma'mun Al-Rashid Perkasa Alam Shah. Keunikan Istana Maimun terletak pada seni binanya, reka bentuk terhasil daripada gabungan budaya Melayu, Islam dan Eropah. Menarik kan? Korang juga boleh datang ke Masjid Raya Al-Mashun atau lebih dikenali sebagai Masjid Raya Medan.
Masjid ini dibina pada tahun 1906 pada era pemerintahan Sultan Ma'mun Al-Rashid Perkasa Alam Shah. Seni binanya turut mempunyai gabungan gaya Islam, Timur Tengah dan Eropah. Kubah besar berwarna hitam pekat lengkap dengan hiasan dalaman yang halus dan elegan melambangkan ketelitian seni dan kekuatan spiritual. And last but not least, kalau dah sampai ke Medan, tak sah kalau korang tak beli kek Ambon sebagai souvenir. Macam aku cakap, sepanjang trip ni, supir kami daripada Johannes Tarigan dah uruskan semuanya. Korang just relax and chill je, tak perlu stress-stress. Itu saja guys trip kita orang di Danau Toba, dan jangan lupa support kami dengan like, komen, share serta subscribe channel ini, okey? Jumpa lagi di next video. Bye!